Bim bam bum 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 bam bing. So kita beraya dengan budak kecil ni. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Uish, dah lama kita tak post video kan. Tahu-tahu video raya. Kita punya Ramadan kita buat vlog sikit-sikit. Tapi kita tak edit guys, tak sempat nak edit sebab kita busy settlekan banyak kerja. And then first week of Ramadan pun kita pergi India, Trivandrum. Siapa yang follow I dekat IG and TikTok korang tahulah kan. So, I rasa macam I nak post that vlog pergi India. So, kalau korang rasa korang nak tengok, sila komen, okay? Tapi I rasa memang akan ada yang komen nak tengok. Tapi insyaAllah lah I post je lah juga. So before kita start this vlog raya, jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification. Kita love kita punya makeup hari ni, okay? Kita buat agiosal, boleh lah sis. So jom, kita dah lambat nak pergi rumah bonda. Tahun ni kita beraya rumah bonda, selalu diorang berkumpul dekat rumah saya. Tapi kali ni macam pergi sana lah pula kan, sebab dah berturut-turut raya rumah saya. Sekali ni kita pergi rumah bonda. Let's go. Okay guys, kita baru sempat nak packing duit, nak pack-packkan dia, masukkan ampau. So inilah dia. Sibuknya Mina ni, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. So kita dapat tukar sikit guys. Korang perasan satu benda tak? Cuba teka apa dia. A few moments later. Duit RM1 kita tak ada. So tahun ni kita bagi anak buah semua RM5. RM5, RM10. Syazah kaya sikit, ada yang tak kita bagi 100. So inilah duit saya. Safa belum lagi 100, tapi Safa niat dengan hati je lah. Memang niat guna hati. Tak, Safa dia 50, 10, 5, 20, 10, 20, 50, 100. Kaya dak kakak. Amin, amin. Kaya dak kakak. Jumpa TikTok. Bim bam bum 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 bam bing. Guys, sebenarnya ni more pada bagi family lah. Nak buah, cousin-cousin, ini je. Ini family saya punya, parents, siblings. Ni ampau Safa untuk parents. Yang ni ampau saya. Jom nak buat TikTok dulu. Apa lah? So anak-anak buah kita akan bagi RM5. Anak-anak cousin-cousin kita, orang semua dah pergi beraya, kita lambat je guys. Dan Syazah Safa tahun ni busy sangat. Sebab time Ramadan kita orang busy, banyak settlekan kerja guys. Memang vlog pun tak sempat kita orang nak edit. Tahun ni kita guna ampau from Maybank sebab Maybank bagi kita banyak ampau. Sebab kita tukar duit kat Maybank. So, tapi orang rate Maybank punya ampau tahun ni macam paling low lah. Sebab macam simple sangat and tak ada selama air raya pun. Tapi bagi I macam okey je sebab dia sama tema dengan I, hijau. So kita balik beraya. Mana nak cerita? Apa orang kata sesilah? Keturunan. Bukan. Apa tak? So kita dah beraya. Kita beraya rumah kedua guys. So jom kita masuk. Ini rumah adik atuk kita. So kita nak buat TikTok trend, TikTok velocity. Aku dah pandai buat TikTok lah guys. Tapi dah pandai buat TikTok. Pam. Velocity lagi. Mila. Jadi Kaidaming saya buat jadi. Hey guys, welcome back. So hari ni adalah hari yang kedua. Hari ni kita pakai bling bling ya for today. Look at my outfit. So kita extra sikit hari ni. So sekarang kita nak on the way pergi bergambar. Tapi Syafiq nak cari mangga. Kau tengok, dia sanggup pergi sampai ke Melaka Central ni untuk beli mangga. So kita tengok mangga dia ada ke hidup. So kita nak tengok ada tak orang jual mangga. Hopefully ada lah sebab tadi time kita on the way ada mangga. Tapi Safa kata tak payah sebab mangga yang tu tak sedap. So dia kata tak payah beli. Syafiq dah excited dah ambil duit nak beli. Yang mangga yang orang jual kat traffic light itu guys. So dia nak tengok sekarang ni ada tak yang jual. Masalah traffic light hijau sekarang macam mana.
Ada. Tolonglah ada. Dah jauh dah ni. Slow. Okay, dah merah. Kita tengok ada tak orang datang jual. Masalahnya nampak macam tak ada je. Dah ada kerja. Sedih. Dak Syafiq sedih. Tak ada lah guys. Nampak? Tak ada pula abang-abang tu. Dia dah menyesal. Tengok guys. Dia dah menyesal tak beli tadi. Masalah mangga abang tu tak sedap. Tadi tempat yang kita lalu tu, yang kat Melaka Sentral ni sedap. Ada dua orang hari ni kau menyesal kan tau. Abang tu dengan aku. Dengan abang tu tadi. Dia dah macam ni. Mana duit? Masalah dia dah bergebut-gebut. Mana duit? Lala abang tu nampak. Lala tak beli. Kecewa abang tu. So guys, kita dah berada dekat bangunan warna-warni. Okay. So kita nak bergambar. Ini second outfit Safa for second day raya. Syafiq pakai burgundy. Ini outfit kedua Syafiq. Hari kedua. Dan saya. So saya punya outfit yang kedua sini. Ni trying to get the aesthetic photo. Oh, not aesthetic. Keding saya. Sambung lirik saya. Sayang. Iya. Salah. Sambung lirik saya. Nyam. Hey guys, itu dia adalah hari yang ketiga beraya. So kita beraya dengan budak kecil ni. Yara. Peace. Yeah, buat thumbnail cepat. 1, 2, 3, cheese. Okay, yeah. So Ian dapat berapa duit raya? Raya banyak. Banyak tu berapa? 100 je. 100? Siapa bagi duit raya? Mak Musa. Ha? Tengok Mak Musa. Mama. Mama. Laju. Tija ada lah. Adik takut lah. Engkut nampak? Engkut. Mana ada takut? Takut. Diam. Diam. Nanti polis datang. Yelah, jom. Hi guys. Hi guys. Jauh sikit. Hi guys. Hi guys. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir batin. Hah? Maaf Zahir dan batin. Maaf batin. Saya Tiara cakap. Tadi Tiara. Kenal tak? Kena tak? Tiara dah umur berapa dah tahun ni? 4. Dia ke 4? Mana ada 4? Kan? Kucing kau. Budak ni penakut. Kucing kau. Cingkang. Laju. Jangan. Cakap Jangan. 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 Tak boleh. Tak boleh. Banyak. Biar berpusing. Mana boleh boyan berpusing. Dah. Mama. Mama. Dah. Kakak dah. Jauh je kakak. Nampak baby dah nangis pak. Ayo. Baby lah. Oh, tu bukan baby. Tu kawan Tiara. Bukan. Bayang. Kawan Ian. Nangis tau. Kawan Ian nangis tau. Nampak? Nampak? Kau nangis tau. Biasanya pujuk dia. Boleh. Nangis dah. Bila pujuk dia? Kaju. Dan jom lah. Dulu sudah lama. So kita nak bagi stickers Hari Raya. Mana panggil? Angkau bling-bling. Mana panggil? Okay, gerak. Uyo, ada tulisan cara. Uyo. Tutup. Tutup. Tak banyak, saya jangan umur. Wadidaw. Alah, ini jom.
Ada anak Selamat Hari Raya Mak Zahid dan Batin. Saya bagi ya? Ya, saya dah bagi. Okey, kita start Safa pula. Ini apa kena? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Yalah, duduklah. Ya, habis ni. Aduh, kita dah. So, selamat Hari Raya Mak Zahid dan Batin. Cepat, berlutut. Berlutut? Meh aku lutut. Tadi pula tadi abang ni Haji. Minta maaf dulu, kau banyak dosa dengan aku. Dia tak bagi dia raya kat kita, tak bagi dia. 3 tahun dah ni. Dah tahu dia suai ampau pun. Selamat Hari Raya, daripada yang lagi minta maaf lagi lah. Asal? Itu adik yang tak maaf kakak. Aku ada siapa? Banyak. Tang tak bayar lagi. Ini tak bayar lagi. Semua tak bayar lagi. Tengok minta maaf pun malu je. Minta maaf malu. Dia nak maafkan ni. Nangis dulu. Kau buka. Tiara, Ais, cepat. Ya, cepat ya. Banyak. Pada orang besar. Pada orang spesial. Apa dia orang special? Tak ada ni. Dah. Dia tanya topik semua apa? Sini. Ha? Ada lagu. Tapi tak ada duit. Tapi tak ada duit. Tak ada duit kan? Cepat. Minta maaf dulu Ais dulu cepat. Telefon. Ni kena simpan tau. Yang buang. Cepat Ais dulu. Depan nanti jangan nak balik. Selamat Hari Raya. Mak Zahid dan Batin. Nyanyi lagu cepat. Lagu raya macam mana? Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Balik kampung. Nak duit raya. Ya, alamak. Cepat. Alamak, cepat. Alamak. Dah lah. Nah. Selamat Hari Raya. Mak Zahid dan Batin. Cepat. Asal malu-malu dah Kau semua. ada. Kenapa semua? Cepat lagi sekali. Selamat Hari Raya. Mak Zahid dan Batin. Hari Raya. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Wadidau. Air tak tahu. Cepatlah. Cepat. Selamat Hari Raya. Dalam banyak tu. Selamat Hari Raya. Cium tangan. Cium tangan. Peluk Tija tu. Cium Tija tu. Cium bingkai Tija. Ya, ya. Wah. Macam mana nak buka Tija? Tak joget. Apa special? Tak usah. Duit kat dalam tu, duit. Duit kat dalam. Buka Ais. Mana duit, cepat. Ambil duit. Ya, pandai. Cepat tunjuk dalam ni. Tunjuk dalam kamera. Ambil duit. Dia excited pula. Yeah. Ada lagi tak? Dia tengok lagi. Jangan Tija, tak cukup. Tak cukup boleh bateri. Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Dia nak minta sekali. Jom. Bukan lagi dia pula. Tak ada lagu tau, ampau. Tapi dulu. Tapi nak bayar QR. Okay, dah QR, ibu nak tekan ni yang ke berapa. Semua Pik boleh bagi. Orang apa punya lagu raya je.
bagi Banyak QR. QR dia. Kalau ada salah. Tak ada kalau-kalau, memang ada salah. Request lah kan. Terima kasih. Ya. Kita memang. Tu lah. Tahu. TNI je boleh kan. Terima kasih. Aku terima kasih kau bagi aku dapat. Ada salah silap kau. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Ada makan minum. Maafkan dosa saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pergi sekolah hari ni. Aduh, mak. Tengok dia bagi ke tak? Dari sini dulu siapa air mata saya belah. Tak menyambung. Siapa ni? Cepat. Apa teruk sangat kau? Nah, apa special? Apa kita hari ni bercerita-cerita double. Dia request tahun lepas guys nak ampun cantik. Sentak. Hari Raya. Mari raya tak minta maaf pun. Sama ayam. Tak ada tahun lepas dia claim. Kenapa tak bagi macam ni? Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3. Wah, apa perasaan anda? Cukup ke tak cukup? Tak cukup tak lagi. Peace. Mana senyum? Okay, senyum. Oh, merah. Tak, tu ada double lah. Double. Cuba Dia cek selit belakang. double. Cek belakang. Adin dia selit double. Boleh tak lebih daripada Cik Puan? Lebih daripada Cik Puan. Wah, Cik Puan ni panjang ni. Panjang. Gatal dengan ni Cik Puan. Lawa Cik Puan ni. Dah rosak, dah koyak. Jangan dia kata. Dia pun tak tahu. Sabar. Nama Hari Raya. Dia ni note 100 ni. Sama Raya. Saya dah baca. Ah, ini macam punya sambul dia dah nampak. Maaf pun dia tak kisah. Duit dulu. Maaf nanti rasa. Dia nampak duit dulu kan. Tapi dah koyak lah. Tak tahu macam mana. Semalam pakai baju hijau. Kenapa tak bagi? Ibu dah tak nak ni. Aduh, ada baju hijau. Buka. Saya nak buka. Tak tahu dah koyak lah. Koyak je lah. Kakak punya dia dah broken. Koyak. Dia koyak. Koyak. Kita dah 1, 2, 3. Saya hijau nak kau. Bapak Air punya pun Asal hijau. punya tak dapat hijau? Broken. Kau tak request. Kenapa? Tak. Kena request dulu kau Tahun depan nak macam tu. Ni Double. baik. Betul tak ada belakang terselit tak ada. Belanja laju. Ah. Pilih. Pilih pula. You tahu ada RM3 je kat situ. Ada apa RM3 lah. Pilih. Anda kali sudah bertuah. Kali ini bertuah lagi ke tidak? Kalau pilih bapak pula. Tantang telah dibawa. Macam dah boleh nampak. Apa? Cabutan bertuah. Sabarlah jangan buka dulu tu saya pilih. Tak sabar. Dia dah tengok dulu. Ayam pula. Jap, cung jap. Ya, kocok 3 je kan. Dua pun dulu ya. Tengok pun dapat RM3. Wah, ini dua tempat. Lucu mah. Apa RM1,000? Wah, apa cepat dah. Wah, 100. Yang pagi yang ada lagu tu. Ada lagu. Satu-satu seorang ya. Tak cepat.
Nanti lambat dia. Memang banyak. Banyak ada lagi semua ni. Ya, habis. Belum. Seorang lagi. Dia ingat dia diam dia selamat. Cepat. Oh, dapat ampau. Mama dia. Kau nak minta kau. Kita. Ni apa? Boleh. Papa ada KR, cepat. Kejing. Member dah stres. Aduh, duit aku habis. Banker. Nak bagi seorang 20. Nak bagi seorang. Dah lah. Cukup. Terlebih satu. Kau nak bagi bapa? Aku kira semua dulu. Kau belum bagi duit raya aku. Aku cerita dengan dia. Kau tak bagi? 17 bagi 1.5 je tu. 100 je. 100 le. Kau tak bagi dia duit raya. Ni kira duit raya kau pada dia lah. Kau tak bagi ni. Oh, aku tak lagi. Kau tak bagi. Pula dia tak tahu kau mi. Kau aku lupa kau. Abang lah. Macam-macam. Cepat. Okay, betul. Bet. Macam nak bagi duit? Macam bonda lah. Bagi dulu. Baru salam. Biar maaf. Selamat Raya, Yan. Oh, dia tengok. Ni bapak dia dah ajar, nampak? Selamat Raya. Cakap, Selamat Raya. Dah malu. Biar ni. Ayo cepat, duit raya. Dah. Selamat Raya. Share lah. Tangan kanan ni. Ya, ada banyak. Berapa yang punya? Kira satu. San. Berapa? San puluh. Sampuluh. Ya, Ian ada hutang kipas RM2 kan? Ni kan mak dia. Yang tak antipas. Ni punya trik antipas. Dah makcik selalu minta. Dah habis dah kita punya sesi bagi duit raya. Semoga daripada saya kaya raya. Amin. Matcha. Hojicha. Kau bukan suka matcha ke? Tak. Americano. Latte. Nak latte. Don't know. Latte lah. Hey guys, so sekarang adalah hari raya yang kelima. Kita hari raya keempat kita tak beraya. Kita duduk rumah je. Hari ni hari raya kelima. Hari ni ada open house pakcik kita buat. Today kita pink and baju pula from Rizma Ruzaini. Okay, so mari kita bergambar. Sekarang kita dekat cafe guys. Okay guys, so inilah makanan kita order. Tada! Kakak cantik hari ni bersama Abang Encem hari ni.
Okay guys, so kita dah sampai rumah dah. So kita nak buat closing. Okay, tadi kita pergi open house rumah pakcik-pakcik kita. So itu sahaja my vlog raya for this year. Hopefully korang enjoy lah tengok kita punya vlog yang tak seberapa ni. Okay, actually I ada beli bunga api, mercun kan. Tapi abang kita suruh bakar time open house nanti. Kita tak sure kita buat open house ke tidak. So ni lah, kita beli ni. Kita beli gun juga. Okay, and then kita ada beli juga bunga api. Okay, so itu saja. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification. See you guys in the next video. Bye bye.